memviralkan ini tidak ada cetakan tersebut. So siapa yang print ni? Dan siapa bagi akses kepada pihak sana laporan polis yang bukan hak mereka? Tu boleh dapat laporan polis apabila kes dibawa ke mahkamah, dipertuduhkan, contoh ya, kemudian diserahkan melalui Seksyen 51A Kanun Prosedur Jenayah. Memang semua dokumen termasuk laporan polis, laporan tangkap, segala dokumen perbicaraan diserahkan kepada peguam ataupun tertuduh dalam kes tersebut. Then you akan ada akses kepada laporan polis ini. Tetapi ini kes masih siasatan ni. Cik Apple balik tengah malam, 112 statement dekat balai semalam. You dah dapat dah laporan tu. Siapa yang bagi? Macam yang saya tanya tadilah, macam mana mereka boleh dapat laporan polis tersebut sedangkan itu bukan laporan polis mereka? Ketelusan itu adalah penting ya. Cik Apple perlu report kepada JIPS, perlu report kepada IPCC. IPCC adalah badan yang berkecuali. Maksudnya badan bebas.